Perkembangan siasatan tersebut. Polis Kontingen Selangor mengesahkan telah berjaya melakukan tangkapan ke atas seramai 11 lelaki dan juga 1 wanita warga negara yang berumur di antara 30 hingga 40 tahun bagi membantu siasatan kes khianat serta ugutan jenayah yang berlaku di kawasan perumahan Taman Kinara Puchong pada 9 Mac dan juga pada 10 Mac 2026 yang lalu. Ekoran daripada 2 report yang telah diterima oleh pihak polis, maka siasatan, risikan dan operasi khas telah dijalankan sehingga tangkapan dilakukan melalui operasi bersepadu oleh Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Jabatan Siasatan Jenayah Kontingen Selangor serta bahagian Siasatan Jenayah IPD Sedang bermula 12 Mac sehingga 15 Mac 2026 di beberapa lokasi berbeza merangkumi kawasan Banting, Subang dan juga Sedang. Daripada jumlah keseluruhan 12 individu yang telah ditangkap, pihak polis mengesahkan seramai 7 suspek telah dikenal pasti mempunyai kaitan langsung dengan insiden yang sedang disiasat. Seramai 7 suspek masih ditahan bagi membantu siasatan sehingga kini, manakala 5 suspek yang lain telah dibebaskan dengan jaminan polis. Turut dirampas 3 buah kenderaan jenis Toyota Vios berwarna orange sebuah, Honda City berwarna putih sebuah dan juga Nissan Almera berwarna kelabu sebuah, serta 2 buah motosikal jenis Honda Wave berwarna merah hitam dan juga Yamaha Y16 berwarna kelabu yang dipercayai telah digunakan semasa kejadian tersebut. Selain itu, turut dirampas 14 buah telefon bimbit pelbagai jenis, 1 topi keledar serta beberapa pakaian yang dipakai oleh suspek semasa insiden tersebut. Semakan rekod lampau mendapati seramai 5 daripada 7 suspek yang masih ditahan mempunyai rekod jenayah lampau bersabit dengan pelbagai kes-kes jenayah. Ujian awal saringan air kencing turut diambil ke atas sumber tangkapan dan didapati negatif untuk sebarang kehadiran dadah. Siasatan masih diteruskan di bawah Seksyen 427 Kanun Kesiasaan, Seksyen 506 Kanun Kesiasaan dan juga Seksyen 435 Kanun Kesiasaan bagi mengenal pasti motif sebenar kejadian tersebut.